Lebar dia 898mm, 400, tinggi je 525. Kita tak pasang, kita cuma nak pouring saja. So yang brand ni, Faber ni, dia cuma bagi 1.5 meter punya hose. Ducting dia tak ada bagi. Bagi hose pun 1.5 meter je. Kalau 1.5 meter dia takut tak cukup panjang. Mau 2 meter. Walaupun ni nampak pendek, tak sampai tapi kita kena tarik nanti dia akan stres. Ni saja kat owner ducting dengan hose panjang sikit. So one more thing, kayu ni jangan buang. So misalan kalau kita letak kat sini tak apa. Nanti kalau dia punya penyangkut tu kita letak kat sini, ni lah alas dia. Jadinya nanti dia terrata naik ke atas. Faber Primera 1000 something lebih plus campur dengan dia punya hook. So one more thing, siapa yang nak pasang hood, bukan plug macam ni je. Satu plug macam ni dekat atas. Kalau saya pasang ni, plug ni dia dekat atas. Then ada lagi satu switch. Tengok mana yang sesuai, sini atau sini, untuk on off dia. So plug tu kat atas. So jadinya kalau macam kan nampak kan, kalau plug kat atas kita boleh tutup. So ni memang dia akan tutup dengan kabinet. Tapi yang ni kan nak on off kat sini, nak totally off kena on off kat sini. So kalau ada switch kat sini satu, dah senang nak on off. Yang ni pun, switch ni pun terlampau tinggi. Ni patutnya ni dalam 40 cm. So kalau ni, kalau saya kan 25 bagi 2 kaki 12 kaki tengah. So kalau tengah dekat sini, so tinggi plug dia dalam 40 cm. Cantik dah. Terlampau tinggi sangat ni, mesti dia ambil sini motor bahaya. Lain kali siapa nak pasang hood, sini plug kat atas, on off 20A. So senang, kita nak kawal kat sini, on off dia, bukan kat sini. Ni nak kena jinjit lagi. So sekarang kita mulakan kerja-kerja kita.